Siapa semayang subuh berjemaah di rumah ataupun di masjid, kemudian dia duduk berzikir atau baca Quran atau berdoa atau mendengar tazkirah, thumma shalla rak'atain, kemudian dia semayang 2 rakaat, sama ada solat isyraq ataupun solat duha, ataupun solat duha, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah tammatin. Nabi kata orang tu dapat seperti pahala mengerjakan haji. La ilaha illallah. Hadis ni hasan tau. Orang tu dapat seperti pahala mengerjakan haji dan umrah. Kita nak pergi haji 33,000 kan. Kau berapa belas ribu tau. Sekarang ni kalau pergi dengan hak swasta lagi mahal kan. Duit tuan tau. Kalau